teringat dulu masa aku berlumba dengan orang yang pangkat musuh lah, dengan Alif. Aku berlumba dengan dia memang tak ada sebab dia pakai motor, aku pakai basikal je. Aduh, loser. Kau pakai motor, aku pakai basikal. Dah, okey, jauh. Tak layak kau. Dah. Tak apa, kau tunggu nanti Kau tunggu. Aku betul-betul sakit hati dengan mamak tu hari tu. Entahlah, mungkin sebab kalah kot. Aku cuba minta tolong adik aku, macam mana aku nak selesaikan masalah aku. Dia kata internet ada jawapannya. Oleh itu aku pun pergi sisi. Aku rasa buntu sangat malam tu. Tergaru-garu kepala. Aku tak tahu apa yang aku nak. Sedangkan komputer ada, internet pun ada. Aku cuba cari, semua ni tak jumpa. Tak ada benda pun yang boleh aku rasa bantu untuk selesaikan masalah aku. Sampailah aku jumpa satu laman web yang menjadi titik hitam lah dalam hidup aku. Banyak yang aku belajar pasal cara-cara nak curi motor malam tu. Sampailah aku pandai. Ampun. Oh, macam best je korang main. Boleh join tak? Boleh? Bagi macam mana main ni? Tunjuk saya aja. Kau ajar Salwan. Ajar Salwan. Macam mana? Aku rasakan yang perbuatan aku dulu ni agak bodoh lah. Sebab aku bukan gunakan internet untuk pendidikan ke, untuk aku belajar. Tapi aku gunakan internet untuk aku belajar cara-cara mencuri motor. Macam ni lah caranya. Kau tengok tak Jerman semalam? Tengoklah. Jerman lawan apa USA. Berapa kosong? 1-0. Okay, jadi pun. Mutak aku. Perbuatan aku memakan diri sendiri. Kenapa kau mutak aku? Aku tak ada apa. Okey. Setelah apa yang berlaku hari itu, aku telah berjanji bahawa aku takkan gunakan internet untuk perkara yang tak berfaedah. Sebaliknya, aku akan gunakan internet untuk pendidikan supaya aku akan berjaya pada masa yang akan datang. Sejak daripada hari itu, aku mula gunakan internet untuk tujuan berfaedah. Banyak yang aku dapat daripada Google, aku gunakan untuk mencari ilmu tambahan dalam Wikipedia, YouTube, e-learning, berita, pemata pintar, dan aku juga bersosial dalam Facebook, Twitter dan Instagram. Kalau korang nak tahu, aku dapat 9A dalam SPM. Aku juga terima banyak anugerah daripada sekolah dan aku terpilih masuk pertandingan forum, bahas, dan yang paling penting, aku telah jadi pembahas terbaik. Barulah aku tahu internet sangat berguna untuk pendidikan jika digunakan dengan sebaiknya.